Saya ada masalah ni lah. Jadi saya ada beberapa masalah sebenarnya. Pertama, kolesterol Klimomo tau. Jadi kan bila kita makan, Klimomo tak ada, hilang terus. Kejap je sehari dah hilang dah. Klimomo. Kemudian anak saya pula dia ada masalah Klimomo yang berkeluping. Keluping tu maksudnya kalau dia sikat kepala tu berkeluping, bukannya sampai berdarah. Dia berdarah sebab dia ada psoriasis juga. Psoriasis dia pun baik. Psoriasis tu maknanya dia ada psoriasis kat kepala, dan kalau kat kulit tu dia ada eczema, dan kalau garu berdarah. Yang itu hilang dalam masa lebih kurang 2 hari lebih je. Macam boleh katakan 3 hari solid tu dia dah hilang dah. Kemudian yang berkeluping macam lepas macam kalau Klimomo sikit tak nampak kesan dia. Jadi kalau yang berkeluping tu nampak. Jadi kalau saya pun ada gambar dia sebenarnya. Itulah saya tunjuk gambar dia, tapi saya bagi gambar dia. Dia keluping tu dah tak ada, kemudian Klimomo pun tak ada. Ini rambut dia bersih. Kalau tak, dia pakai shampoo macam tak begitu berkesan lah. Shampoo hanya macam mengurangkan je. Sikit je. Betul-betul dia main balik. 3 hari, kesan cepat sangat. 3 hari dah hilang Klimomo dan keluping di bawah kulit kepala. Itu kesan yang macam bagi saya terkejut juga. Sebab apa? Dan macam-macam rawatan ambil, dia tak mau. Tapi yang pakai maksudnya berpunca dari daripada hati kita dia tak dapat detox. Mana darah dia sedang bertoksik. Dia makan leaf core tu bersihkan darah dia, toksik dibuang. Jadi bahagian bawah kulit kepala dapat supply nutrition yang betul, yang cukup. Jadi kulit tu tak kering. Jadi kulit tu dia lembab. Kalau kat muka lagi lembab lah. Itu satu. Kemudian kalau dekat muka lah contoh lah, dia ada macam milia. Milia ni macam kecil-kecil tu putih kecil-kecil yang dia halus. Dia macam nak kata jerawat tapi tak jerawat. Itu milia lah. Milia tu macam jadi hilang banyak. Jadi tinggal sikit je lah. Macam dah tak ada. Makin bersih muka dia macam licin. Kalau tidak, muka kita macam ada bintik tu. Dia kena makan, mungkin kena makan banyak lagi. Sebab saya baru makan baru sangat. Jadi mungkin tak nampak. Dia nampak kurang je lah dia belum. Tapi kalau lah kita makan berterusan, potensi nak hilang milia tu tinggi. Sebab apa? Kutil pun ada banyak orang yang dah tunjuk sharing dia, kutil dia jadi kecut banyak. Masuk saya tu alhamdulillah. Kemudian apatah lagi kalau milia yang kecil-kecil lagi senang bersih lah. Di muka kita dah tak ada lah bintik-bintik kolesterol tu. Itu memang cukup bagus lah. Sebabnya nak buang milia susah. Dia kena ada kaedah chemical peeling. Kalau kita pergi dekat apa, kita buat salon ataupun dekat buat spa, chemical peeling, tapi ada balik lepas tu. Sebab darah kita bertoksik, sentiasa kekumpul balik kolesterol bawah kulit. Itulah yang berlaku. Itulah testimoni yang menarik sangat-sangat tentang leaf core ni. Memang gembira kalau muka kita dah tak ada milia tu. Memang gembira, macam bersih balik muka kita kan. Anak doktor yang memang dia umur dia 13 tahun, dia bawah kulit kepalanya agak kering dan berkeluping. Berkeluping, dia macam hilang keluping keping tu kan. Keluping dah tak ada. Jadi dia sejenis psoriasis. Jadi macam kita rasa macam lega lah sebab tengok rambut dia dah okey. Tu yang menarik tu lah. Bila kita ada masalah tu kan, lah kita confident berkurang. Betul. Segan apa semua. Alhamdulillah. Gatal, memang gatal. Itulah antara yang itu saya punya sharing saya yang hebat lah. Dan lelaki lagi lah confident ni. Kalau macam perempuan pakai tudung kan, lelaki tudung pun tapi kalau dia tapi kalau macam lelaki terang-tantang nampak berkuping apa semua tak biasa. Dia kena shampoo kerak, tapi kalau shampoo kerak pun tak elok juga. Shampoo pun kita mengharapkan ada bio shampoo. Bersihkan saja toksik dalam darah melalui liver. Jadi memang kulit kita akan cantik. Dan sebenarnya bukan ada beberapa saya jumpa ni dalam rangkaian saya lah. Antara dia ada, saya jumpa 9 dia punya perkongsian. Antara dia kulit keluping dan jerawat kurang, kemudian kutil jadi mengecut, kemudian yang milia ataupun kolesterol bawah kulit tu dah kurang. Itu antara. Kemudian kulit lembab, kulit kita bertambah lembab. Kita lembabkan dari dalam melalui leaf core, kat luar kita pakai biol. Itulah, jadi kita dapat double lah dia punya lembab yang agak stable kan. Itu antara perkongsian menarik dengan ini cerita kulit baru ni. Belum cerita lain lagi. Semalam saya ada downline lelaki, dia kata kulit makin putih. Betul. Kenapa dia makin cerah? Sebab ada bahan daripada Tisel tu. Dia ke hati kita ni, dia satu dia akan proses protein, dia jadi glutathione tau. Glutathione ni kalau kita pakai kat kosmetik memang untuk putihkan kulit. Tapi hati kita boleh hasilkan glutathione sendiri. Dengan cara
dia akan buatkan protein sintesis daripada bahan dalam leaf call tu, nama dia Mectesel tu. Okay, Mectesel tu dia tukar jadi glutathione, kulit kita putih. Itu kelebihan dia. Daripada dalaman. Ya, dari dalaman semua dalaman. jadi. Okey. Jadi lagi banyak kita macam lagi banyak glutathione tu lagi cerah kulit dia lah. Dan lepas tu dia protect kita daripada UV. Maksudnya kita kena macam matahari tak mudah kena sunburn. Kulit kita dia protect diri dia sendiri. Memang kita perlu pakai skincare sunscreen, tapi kalau badan kita sebenarnya kena ada kekuatan untuk protect tu lagi bagus. Dia luar dalam. Luar kita pakai screen, dalam kita ada kekuatan glutathione tu untuk hadlang UV tu. Serangan daripada nak elakkan daripada gelap lah. Tu kisahnya. Okey, terima kasih banyak doktor. Sama-sama.